Perlu-perlu pagi ni Sarah bangun seawal pukul 4.30 pagi, siap-siapkan diri untuk masak bekal untuk anak ke sekolah. Hari ni kita decided nak masak mac and cheese. So kita hanyalah gunakan Thermomix supaya kita boleh buat hands free cooking. Bermaksud kita tak perlulah berdiri dekat depan Thermomix untuk masak. Jadi risiko untuk hangit ke ataupun makanan rosak sebab kita tak sempat nak attend adalah rendah. Tadi kita rebuskan makaroni, kemudian Sarah buat resepi sendiri je, saya tak follow pun cookie dough sebab resepi cookie dough dia suruh kita bakar. So kalau nak bawa pergi sekolah bakar, takut nanti keras, anak susah nak makan. So Sarah hanya letak cheese dan juga cheddar cheese dan mozzarella cheese, sedikit butter. Kita blendkan dia, okey, macam kita potong lah. Okey. Dia sebenarnya Thermomix ni kita boleh potong pelbagai saiz yang kita nak, tapi saya lupa cheese lama ni dia keras pula. So saya dah buang dah yang keras tadi. Kemudian kita masak menggunakan olive oil 10 gram. So jadi kita biarkan dia masak 10 gram. While waiting for this, Sarah boleh pergi iron baju sekolah anak-anak. Masukkan separuh tin Prego punya herbs and cheese. Okay, nak bagi dia creamy lagi dan berkuah sikit lah, tak nak dia kering. Dah siap je lagi, kita tinggal serve saja. Comel kan, Sarah baru beli masa pergi KL hari tu, balik beraya di kampung. Saya suka sangat, cuma yang hari ni tak perlu bekas kuah tu, so kita letak tepi. And kita masukkan grapes. Anak Sarah ada yang suka grapes, ada yang tak suka. So Sarah letak sikit je lah, just cukup-cukupkan syarat. Lepas tu kita makan sikit, rasa sikit mac and cheese kita yang dah siap tadi. Creamy je. So nampak tak dia macam sticky tu dengan cheese. Okay, kita masukkan ke dalam bekas dia. Siap tu, kita tutupkan. Muat pula garfu. Macam tu boleh lah kan. Sebab garfu yang comel tu kita simpan, tengok praktikal je. Okay, dia tak tumpah ke, walaupun kita letak sengit macam tu dia tak tumpah. So masukkan, sebab seorang suka grapes banyak, seorang tak suka grapes. So saya kena letak keychain dekat satu bag ni supaya dapat beza